Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup sebelah telah memilih buku yang bertajuk Sungai Mengalir Lesu karya A. Samad Said. A. Samad Said ataupun nama penuhnya Abdullah Samad Muhammad Said merupakan sastrawan negara yang keempat. Beliau dilahirkan pada tanggal 19 April 1935 di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka. Beliau mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota Raja, Singapura dari tahun 1940 sehingga 1946. Kemudian beliau melanjutkan pembelajaran beliau ke Victoria Institution sehingga memperolehi sijil senior Cambridge pada tahun 1956. Beliau menguasai kesemua genre sastra. Seterusnya, kita akan melihat beberapa anugerah penting yang diterima oleh tokoh ini dalam bidang sastra. Antaranya termasuk Pejuang Sastra pada tahun 1976, Sea Right Award pada tahun 1979, Sastrawan Negara pada tahun 1985, Anugerah ASEAN kategori sastra pada tahun 1993, Anugerah Sastrawan Nusantara pada tahun 1999, Anugerah Sastra Mastera ke-7 pada tahun 2024 dan juga Anugerah Merdeka pada tahun 2024. Pelbagai anugerah ini menunjukkan sumbangan besar beliau dalam mengangkat martabat kesusastraan Melayu di peringkat tempatan dan antarabangsa. Seterusnya, saya akan menerangkan latar belakang novel Sungai Mengalir Lesu. Cerita ini menggambarkan kehidupan masyarakat di sebuah kampung di tepi sungai di Singapura semasa pendudukan Jepun. Penduduk hidup dalam suasana kesempitan, kebuluran, kemelaratan dan kematian yang menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian mereka. Ketika itu, suasana masih tidak stabil, bunyi letupan bom dan kapal terbang masih kedengaran, menggambarkan keadaan yang tidak aman. Penduduk kampung pula terpaksa berusaha untuk terus hidup walaupun dalam serba kekurangan. Disebabkan kemiskinan, ramai penduduk termasuk anak-anak dan juga orang muda terpaksa melakukan pekerjaan hina seperti mengutip sampah, mencuri atau menjadi pelacur demi mencari rezeki. Latar ini menunjukkan betapa sukar dan getirnya kehidupan masyarakat pada waktu itu. Seterusnya, antara segelintir karya sastra yang sempat merakamkan satu fasa dekad terpenting dalam kehidupan bangsa kita. Pengalaman genting dalam kehidupan sekumpulan manusia di sepanjang sebatang sungai turut menjadi lambang kesengsaraan umum rakyat Malaya pada zaman Perang Dunia Kedua. Kisah lara sekumpulan insan ini menunjukkan betapa durjananya kesan dan bencana perang terhadap manusia dan betapa wajarnya kita menghindarinya daripada berulang kembali. Di samping sebuah karya sastra, Sungai Mengalir Lesu juga sebenarnya adalah satu himpunan dokumentasi sejarah sosial yang amat berharga. Dan ini merupakan novel Sungai Mengalir Lesu. Sebab memilih karya ini. Karya sastrawan negara A. Samad Said adalah seorang sastrawan negara dan karya-karyanya termasuk Sungai Mengalir Lesu diiktiraf sebagai karya unggul yang menyumbang kepada perkembangan dan ketinggian nilai kesusastraan Melayu. Yang kedua, karya ini mengandungi unsur didaktik iaitu pengajaran. Novel ini kaya dengan unsur didaktik, terutamanya pengajaran tentang betapa buruknya kesan bencana perang terhadap manusia dan pentingnya menghindari perang daripada berulang. Seterusnya, antara sebab lain kami memilih karya ini adalah kerana gaya bahasa yang digunakan oleh A. Samad Said sangat halus, puitis dan simbolik. Setiap ayat membawa makna tersirat yang memerlukan pembacaan yang mendalam. Ini menjadikan karya ini sebuah karya yang sesuai dikaji dari sudut estetika, bahasa dan gaya persuratan. Seterusnya, novel ini banyak mengandungi pengajaran tentang ketabahan, kasih sayang, maruah dan juga perjuangan hidup yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan seharian pembaca, khususnya golongan pelajar.
Sekian daripada kami. Terima kasih.